Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Syakila binti Yunus dari Sekolah Kebangsaan Jelutong. Isu yang murid saya hadapi ialah untuk tambah kumpul semula, murid saya dia tidak nampak dan faham bahawa nombor yang ditambah di rumah sah apabila melebihi 10, nombor 1 yang dinaikkan ke atas sebenarnya ialah 10, bukannya angka 1. Begitu juga dengan operasi tolak, apabila tidak cukup untuk tolak di rumah sah, nombor yang dipinjam di rumah puluh sebenarnya ialah 10, bukan 1. Apabila murid tak faham konsep tu, mereka sering lakukan kesilapan sama ada lupa atau tidak kira nombor itu. Akhirnya, mereka mula hilang minat dengan matematik kerana asyik salah. Untuk atasi masalah inilah saya telah menghasilkan Block Buddies. Block Buddies membolehkan murid melihat perubahan yang berlaku di rumah sah. Apabila sudah cukup 10 blok sah, blok tersebut akan bergerak ke rumah puluh menjadi 10. Perhatikan, bagi ayat matematik 26 tambah 9, murid hanya perlu menekan blok 20 dan 6 sah tambah dengan 9 blok sah. Apabila murid sedang membilang 9, blok di rumah sah sudah melebihi 10, maka dia akan bergerak ke rumah puluh. Maka murid hanya perlu terus membilang hingga 9. Kemudian jawapannya, murid hanya perlu kira 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 dan 35. Secara tidak langsung, murid juga boleh meningkatkan kemahiran membilang mereka. Begitu juga untuk operasi tolak. Apabila tidak cukup untuk tolak di rumah sah, satu yang dipinjam dari rumah puluh, murid dapat lihat dengan jelas bahawa ianya ialah 10 yang akan bersamaan dengan 10 blok sah. Menggunakan Block Buddies ini, murid boleh lihat dengan jelas visual pergerakan blok sah dan puluh. Bagi murid tahap 1, terutamanya tahun 1 dan 2, visual ini sangat membantu mereka faham dan ingat konsep tambah dan tolak. Kelebihan Block Buddies ialah ia bukan sekadar aplikasi yang terdapat soalan-soalan matematik, tetapi saya lengkapkan dengan Block Buddies Interactive Visual untuk murid betul-betul fahami konsep tambah dan tolak. Seperti yang kita sedia maklum, subjek matematik, pemahaman konsep sangat penting untuk murid ingat. Malah, walaupun Block Buddies ini saya wujudkan ketika anak murid saya menghadapi masalah tambah kumpul semula, namun saya sudah dapat kembangkan potensi penggunaannya ke operasi tolak dan darab, dan seterusnya saya akan cuba untuk bangunkan untuk operasi bahagi kerana sememangnya banyak manfaat Block Buddies dalam matematik. Pemahaman konsep bagi operasi tambah dan tolak dalam kalangan murid tahun 1 sangat selaras dengan hasrat kurikulum persekolahan 2027, iaitu betul-betul fahami konsep, bukan sekadar mendapatkan jawapan. Impak penggunaan Block Buddies ialah murid lebih faham topik operasi, mulai yakin untuk jawab soalan matematik dan sedar bahawa matematik juga boleh menjadi subjek yang seronok dengan adanya aplikasi interaktif berkonsepkan digital. Tidak lupa, di akhir setiap latihan yang murid selesaikan dalam Block Buddies, mereka akan menerima sijil pencapaian sebagai eviden bahawa murid telah selesaikan latihan dalam Block Buddies, dan sijil ini boleh dikongsikan kepada guru mata pelajaran. Block Buddies sangat mesra pengguna dan tak rumit untuk digunakan. Saya percaya apabila murid fahami konsep, mereka tidak lagi menghafal langkah. Mereka berfikir, memahami dan mampu menyelesaikan masalah dengan yakin. Block Buddies bukan sekadar aplikasi matematik. Ianya membina pemahaman, mengukuhkan konsep dan mencipta keyakinan. Sekian, terima kasih.